Okey, selamat kembali. Pernah tak anda rasa macam, asyik-asyik selesaikan masalah yang sama je? Macam kita padam api kat satu tempat, tiba-tiba dia muncul balik kat tempat lain. Geram kan? Hari ni kita nak bongkar kenapa benda ni jadi. Soalan ni, saya yakin ramai gila yang pernah kena, lagi-lagi kat tempat kerja. Betul tak? Kita dah selesaikan satu isu, dah tik dah dalam senarai tu. Lega. Tiba-tiba, beberapa bulan lepas tu, dia datang balik. Apa hal? Kenapa kita rani tak habis-habis? Nah, inilah dia yang kita panggil masalah kitaran berulang. Benda ni macam satu jerat, satu perangkap yang banyak syarikat, malah kita sendiri pun selalu sangat jatuh masuk dalam tu. Kadang-kadang tak sedar pun. Selalunya kan, bila ada masalah, apa naluri pertama kita? Terus terjah dan selesaikan. Kita fokus pada apa yang nampak depan mata, pada simptom-simptom dia. Kita sibuk sangat nak betulkan apa yang dah jadi. Dan inilah puncanya. Kita terlalu sibuk dengan apa sampai kita lupa nak tanya soalan yang lagi penting, bagaimana benda ni boleh terjadi dari awal lagi? Kita sebenarnya tengah cari jawapan kat tempat yang salah. So, ini membawa kita kepada satu pertembungan yang sangat asas dalam cara kita selesaikan masalah. Perbezaan antara fokus pada isi atau konten dan fokus pada proses atau proses. Okey, jom kita tengok slide ni betul-betul. Dia tunjuk dengan jelas apa punca masalah kita. Belah kiri tu isi atau konten. Dia tanya apa jadi? Fokus dia pada detail-detail kecil. Hasilnya, penyelesaian sementara je, tanpa tampal. Tapi tengok belah kanan, proses. Dia tak tanya apa, dia tanya macam mana benda ni boleh jadi. Fokus dia pada sistem. Dan inilah yang akan bagi kita perubahan yang betul-betul kekal. Pemikiran berfokuskan isi ni, inilah penjahat dalam cerita kita hari ni. Ia adalah tabiat yang buat kita tersekat dalam loop yang sama, yang buat kita penat tu. Kita asyik rawat simptom, tapi tak pernah rawat penyakit sebenar. Jadi, macam mana kita nak keluar dari perangkap ni? Jawapannya ada dalam dunia High Performance Coaching dan juga NLP ataupun Neuro Linguistic Programming. Ia memerlukan satu anjakan, satu shift dalam cara kita berfikir yang sangat-sangat power. Ini dia poin paling penting. Petikan ni, inilah kuncinya. Sebenarnya, ia bukan pasal cari solusi baru, bukan pasal cari action plan baru, tapi pasal ubah cara kita berfikir tentang masalah tu sendiri. Ini bukan setakat ubah sikit-sikit tau. Ini ibarat kita program semula keseluruhan cara kita berfikir. Kita kena beralih daripada sentiasa jadi reaktif, asyik bertindak balas je, kepada menjadi lebih strategik yang mampu nampak gambaran besar. Bila satu pasukan atau seorang ketua tu berjaya buat anjakan pemikiran ni, akan ada 3 perubahan besar yang sangat jelas akan berlaku. Okey, ada 3 benda besar yang akan jadi. Nombor 1, kita akan pecahkan corak lama yang asyik berulang tu. Nombor 2, fokus kita akan tukar dari apa kepada bagaimana. Dan yang ketiga, kita akan program balik strategi kita untuk menang dalam jangka masa panjang. Jom kita bedah satu-satu. Perubahan besar yang pertama, anda tak lagi sibuk menampal lubang-lubang bocor. Sebaliknya, anda baiki terus mesin yang buat lubang tu. Masalah yang sama akan berhenti menghantui anda sebab anda dah ubah cara pemikiran yang mencipta masalah tu. Perubahan kedua pula, ia macam satu kebebasan. Anda tak perlu lagi lemas dalam lautan butiran-butiran kecil. Sebagai ketua, fokus anda beralih kepada memperbaiki cara pasukan anda selesaikan masalah. Ini membolehkan anda membimbing mereka dengan jauh lebih berkesan. Dan yang terakhir, perubahan yang paling besar, seluruh strategi pasukan anda akan berubah. Mereka akan belajar untuk beralih daripada asyik memadam kebakaran kepada membina bangunan yang kalis api. Mereka jadi lebih strategik, lebih pandang ke depan. Jadi untuk kita simpulkan, apa mesej paling penting yang kita kena ambil dari perkongsian hari ni? Prinsip dia mudah je, tapi power gila. Jangan kejar hasil. Betulkan proses. Bila kita betulkan cara kita buat sesuatu, hasil yang kita dapat tu automatik akan jadi lebih baik. Simple kan? Dan inilah rumusan untuk semua yang kita bincangkan. Mungkin selama ni, kita sibuk cari jawapan yang salah. Masalahnya bukan sebab tak cukup solusi, tapi sebab kita terperangkap dalam cara berfikir yang sama.
Jadi saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan ni. Cuba fikir balik, dalam kerja ke, dalam hidup ke, kat mana agaknya anda terlalu fokus pada isi, pada apa yang jadi, sampai anda terlepas pandang proses, iaitu macam mana ia jadi. Faham ke faham? Cuba fikir-fikirkan.